Tahukah anda ada satu amalan yang memanjangkan umur serta menjadi puncak rezeki dan juga meraih kejayaan kemenangan, iaitu amalan berinfak. Masya Allah. Berinfaklah kepada dana pengurusan dan pembinaan MTS FAST sekarang. Infak sedikit tanda ingat, banyak tanda mampu. Dan selagi mana anda ikhlas menyumbang, selagi itulah pahala menderu-deru menanti anda, insya-Allah. Masya Allah, itu dia MTS FAST ataupun Mahat Tahfiz Sain Fatimah Az-Zahra. Masya Allah, kita nak kongsikan kepada anda. Hari ini tajuk kita adalah berkaitan dengan ganjaran hamba yang rajin infak. Jadi kita nak tahu apakah ganjaran-ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita. Jadi bersama dengan saya sekarang ini, saya bawakan selaku ikon Mahat Tahfiz Sain Fatimah Az-Zahra. Kita bersama dengan Ustaz Hanafiah Abdul Mailid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewi sihat? Sihat, alhamdulillah. Masya Allah, Ustaz sihat. Alhamdulillah, hidup lagi. Masya Allah, alhamdulillah Ustaz. Kita memang berbicara mengenai hujung-hujung malam terakhir, 10 malam terakhir, dan hari ini adalah malam yang ke-27 yang dikabarkan kemungkinan malam Lailatul Qadar. Mungkin banyak pahala-pahala yang kita nak kejar ni Ustaz, pecutan terakhir biasanya orang katakan. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kami Ustaz, kalau tajuk kita adalah ganjaran hamba yang rajin berinfak. Apa ganjaran-ganjaran yang Allah janjikan terutamanya di hujung-hujung Ramadan ni Ustaz? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dewi, terima kasih pada penonton TV Al-Hijrah yang baik hati lagi pemurah. Alhamdulillah kita hidup lagi pada hari ini. Masya Allah, bila Dewi tanya apa ganjaran bagi mereka yang suka berinfak, suka bersedekah. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana umat terdahulu, moga kamu bertakwa. Takwa tu perkara pertama, orang yang rajin berinfak dia dapat takwa. Takwa ni apa? Dia cinta Allah dan Allah mencintainya. Ciri takwa ada dua, takut tapi taat. Dan kemudiannya ciri orang bertakwa siapa dia? Siapa dia orang yang bertakwa? Walaupun perkataan taat itu sudah cukup merangkul segala perbuatan ketaatan dan kehebatan cinta kepada Allah, tapi Allah tetap perincikan dalam surah Ali Imran ayat 134, iaitu mereka yang suka bersedekah. Dengar ni, suka bersedekah waktu senang ataupun susah. Kedua, mereka yang mampu menahan marah. Yang ketiga, tak lain dan tak bukan, mereka yang pemaaf. Dan yang keempat, Allah mencintai mereka yang suka melakukan kebaikan. Jadi Ustaz mudahkan formula dia. Pertama, pemurah. Kedua, penyabar. Ketiga, pemaaf. Keempat, suka seorang yang baik. Jadi tuan-tuan, ayuh kita melakukan kebaikan pada pagi ini dengan kita jadi seorang yang pemurah, yang suka bersedekah. Waktu senang, senanglah. Waktu susah ingat senang ke nak bersedekah. Aku pun balik raya ni tak tahulah macam mana, ya Allah. Macam mana aku nak buat ni, ya Allah. Aku tak ada duit ni, ya Allah. Masa ni sedekah. Masa tak ada duit ni sedekah, tiba-tiba Allah Ta'ala gandakan rezeki. Tiba-tiba bos bagi bonus 7 bulan ke apa ke. Kita tak tahu. Benda tak tahu. Tiba-tiba suami bagi duit raya. Kak Dewi, 2,000, 3,000. Kita cium tangan suami. Seronok daripada rezeki yang tak disangka-sangka. Kelebihan orang yang suka bersedekah, pertama dia mendapat takwa. Matlamat puasa. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, dia mendapat apa? Iaitu tak lain dan tak bukan pengampunan dosa. Matlamat puasa juga. Kan? Allah akan mengampunkan dosa orang yang suka bersedekah. Yang ketiga, tuan-tuan, dicintai Allah. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, tak lain dan tak bukan, tadi hadis ni, sesungguhnya sedekah itu menghapuskan dosa seperti air memadamkan api. Masya Allah, kita banyak dosa. Dosa tak pandai ngaji Quran. Dosa tak bangun qiyamul lail. Dosa banyak dosa ni. Dosa masa puasa pun mengumpat, memfitnah, share, like, kecam orang dengan kejam. Macam kita ni sempurna sangat. So jom kita cuba sedaya upaya untuk bersedekah untuk dapat pengampunan dosa. Matlamat puasa juga. Yang ketiga, tuan-tuan, dicintai Allah. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, orang yang suka bersedekah dicintai Allah, disayangi makhluk dekat dengan syurga.
jauh dari neraka. Jadi inilah yang Ustaz sampai banyak lagi tapi tak boleh. Tapi Ustaz nak merayu pada semua orang ramai, tolonglah sama-sama kita bersedekah, berinfak, berwakaf untuk pembinaan Pusat Kecemerlangan Pendidikan Mahat Tafiz Sain Fatimah Az-Zahra. Dekat mana Mahat Tafiz Sain Fatimah Az-Zahra ni? Dekat Gombak. Beroperasi 2011 lagi. Kita berjaya melahirkan hufaz Al-Quran yang profesional. Kita ada pelajar, 350 orang pelajar dalam satu-satu masa, ada 30 orang guru. Tengok keputusan-keputusan mereka tuan-tuan, cemerlang. Dan terbaru pelajar umur 7 tahun telah menghafal 3 juzuk Al-Quran. Jadi Masya Allah, Tabarakallah. Dan apa lagi, ini antara Mahat Tafiz yang berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Daripada 1000 kita dapat ranking nombor 7 dalam Malaysia. Dan Masya Allah, Tabarakallah, kita berdaftar dengan Perbadangan Wakaf Selangor. Maknanya kalau tuan-tuan berinfak sekarang, bayar apa? Dapat pelepasan cukai 100%. Bukan sedikit tuan-tuan. Berinfak untuk Mahat Tafiz Sain Fatimah Az-Zahra dapat pelepasan cukai 100% sebab kita berdaftar di bawah PWS, Perbadangan Wakaf Selangor. Nombor seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, siapa yang nak bayar zakat juga boleh sebab kita penolong amil zakat negeri Selangor. Jadi tuan-tuan, Ramadan nak meninggalkan kita. Janganlah kita meninggalkan amalan sedekah sebelum Ramadan meninggalkan kita. Kalau nak harap qiyamul lail kita, kadang-kadang banyak menguap daripada khusyuk. Dan kemudiannya nak harapkan kita tadarus, banyak mengelat daripada ada. Dan ini tanah yang kita beli, jumlahnya 6 juta. Dan Masya Allah kita akan bangunkan bangunan yang ada sekolah rendah, sekolah menengah, makmal sains, komputer. Dan Ustaz jelaskan satu perkara, kecemerlangan Mahat Tafiz Sain Fatimah Az-Zahra MTS FAS tak dapat disangkal lagi. Kita dapat keputusan yang cemerlang, muntas naziran. Dan Masya Allah dalam masa yang sama tuan-tuan dan puan-puan, Allahumma salli ala Muhammad, iaitu kita sebenarnya tuan-tuan telah banyak melahirkan hufaz yang profesional. Jadi anda ingin terlibat bersama perjuangan Mahat Tafiz Sain Fatimah Az-Zahra, infak sekarang, infak segera. Nombor akaun dah tertera, tangkap gambar, malam ni kita standby. Perkara pertama kita nak buat berinfak untuk Mahat Tafiz Sain. Tapi sekarang ni dapat keberkatan supaya Allah panjangkan umur, beri kekuatan kita beribadah pada malam ni sempena malam Lailatul Qadar. Kita ada My Jariah, e-legasi dan zakat. Tuan-tuan pilih. Jadi Ustaz merayu pada orang ramai, jom kutipan yang perlu untuk siapkan bangunan ini 25 juta. Dia ada sekolah rendah, sekolah menengah, tapi kutipan setakat ini agak menyedihkanlah. Ramadan nak meninggalkan kita tapi kutipan kurang daripada 4 juta. Jadi Ustaz merayu pada orang ramai, tolonglah tuan-tuan. Bila selama mana Mahat Tafiz Sain Fatimah Az-Zahra ni terbina, pelajar-pelajar mengaji Al-Quran dan jadi hafiz Al-Quran kat sana, pahalanya mencurah-curah masuk ke dalam akaun kita. Infak sekarang, infak segera sementara kita masih bernyawa. Masya Allah, itu dia Mahat Tafiz Sain Fatimah Az-Zahra di nombor yang tertera di kaca TV anda sekarang ni, QR. Kata boleh scan, boleh screenshot. Insya Allah kita nak sebarluaskan kan Ustaz kan. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Terima kasih kerana bersama dengan kami dan kepada para penonton, teruskan bersedekah, berinfak. Kita nak berehat dulu seketika, kembali lagi selepas ini. Tahukah anda ada satu amalan yang memanjangkan umur serta menjadi puncak rezeki dan juga meraih kejayaan kemenangan, iaitu amalan berinfak. Masya Allah. Berinfaklah kepada dana pengurusan dan pembinaan MTS FAS sekarang. Infak sedikit tanda ingat, banyak tanda mampu. Dan selagi mana anda ikhlas menyumbang, selagi itulah pahala menderu-deru menanti anda, insya Allah.